Pertamanya, saya mohon Naib Chancellor dan Rektor meneliti laporan Jabatan Audit Negara dan juga setiap teguran yang dibuat oleh jabatan tersebut. Saya juga berharap semua teguran ini dapat diberikan perhatian yang serius dan dijadikan panduan dan iktibar dalam menguruskan IPA masing-masing. Keduanya ialah mengenai plan pembangunan pendidikan tinggi negara atau Higher Education Blueprint dan rancangan Malaysia ke-11. Kerajaan sedang dalam proses untuk mendapatkan input dari semua sektor ekonomi untuk menjayakan RM ke-11. Penekanan bagi program di bawah RMK 11 adalah program yang menyumbang ke arah kesejahteraan rakyat di samping mendukung program transformasi kerajaan. Sistem penyampaian kerajaan juga perlu mengambil kira keperluan rakyat dan seterusnya memuaskan hati majoriti rakyat yang telah menyokong usaha kerajaan selama ini. Sehubungan itu, Kementerian juga mengharapkan sumbangan idea yang konstruktif dari Naib Chancellor untuk mengambilkan sektor pendidikan tinggi melalui RMK yang ke-11.